welcome back to my channel. So hari ni aku first day aku bekerja setelah dalam 3 bulan aku duduk rumah, persiapan kahwin and all that. Last 2 weeks aku pergi interview tempat tu. Alhamdulillah dia nak ambil aku bekerja. So I have no longer duduk rumah sangat-sangat. Okay, so jom kita nak pergi dah. Sekarang dah 8.10. Office aku start pukul 9 sampai pukul 6. Mari kita bergerak. Aku dah sampai dekat tempat kerja aku. Aku macam nervous sebab macam dah lama tak bercakap dengan manusia selain daripada family aku dan juga my husband. So aku rasa macam dedep sangat. Macam takut. Lagi 5 minit aku nak masuk dalam. Sekarang ni aku rasa macam kecut perut, nervous, rasa terberok, rasa nak termuntah, semua ada sekarang ni. Nervousnya. Tapi aku tengok office ni macam tak buka lagi. Oh, the boss is coming. Okay, bye. Jumpa anda buka puasa nanti kot. Tengoklah kalau aku record sepanjang hari ni. Okay, bye-bye. Aku berbuka kat masjid dengan husband aku sebab kami habis waktu kerja sama. So jumpa dekat sini je lah. Senang nak solat maghrib sekali saja. So I'll be doing a video of my life for a week. Kita akan bermula dengan hari ni. Tapi hari ni dah hari Selasa lah. Hari ni dah 18 hari bulan 3. Hari ni punya video aku akan cuba untuk merekod aku punya mingguan sebab ni pun dah minggu ketiga dah kan. Hari ni dah berapa, 17 Ramadan. So yeah, so let's go. We are getting late to the office. Okay, bye-bye. Morning. Pukul 6.43. So saya sedang on the way ambil I punya husband untuk pergi berbuka puasa di Lotus. Kami nak buka puasa makan sizzling sebab saya macam teringin lama tak makan sizzling. So kita nak pergi makan sizzling buka puasa. Stop. Telan liang. Okay, jumpa anda di lautan. Nak pergi mana ni? Okay, saya sudah nampak husband saya. Kurus man. Itulah. Puasa, takut puasa. Saya lapar. Dapat saya punya sizzling. Minum teh ais, tapi minum 5 ais saya kosong. Lagi? Tak lah.
Lotus ada Pazi. Mana? Warna kita nak pink lembut. Oh, baju ni sedap. Baju kita warna pink. Ya Allah, sedapnya baju ni. Ya Allah, ya Tuhan, baju kita warna pink. Yalah, dah baju ni sedap tu je nak abang. Oh, nak beli. Katuk lah. Ya, sedap ni. Lembut lah. Oh, dah lembut. Aku tak siap lagi sebab aku tertinggal aku punya bag makeup tu dalam kereta. Semalam kan aku pergi makan buka puasa dekat Lotus. Lepas tu aku pun lepas habis buka puasa tu aku lupa nak bawa naik bag makeup aku. So dia ada di dalam kereta. So bag makeup aku di sini. Tapi sekarang aku sedang mencari produk minyak wangi. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. How was your day? Macam mana dengan Ramadan anda? Ramadan saya Alhamdulillah okey je. Nothing to update. Cuma aku macam rasa tak bulan puasa tahun ni dia macam lebih kepada ngantuk, lapar. Dengan dahaga tu macam taklah sangat. Dia lebih kepada macam mengantuk. Lepas tu macam nak tidur je. Tapi bosan lah tidur je kan. Sekarang dah pukul 8 suku. Aku mungkin akan lambat. Okay, so kita buat cepat-cepat je. Sebab tak ada apa pun yang nak disiapkan sangat. Aunty tu tengah pergi makan kucing. So aku macam agak tertarik untuk pergi bersapa dengan dia. Okay, lepas tu kita pakai lipstick. Pakai ni. Nak buka puasa makan apa Rasa macam nak buat kuih tiaw teng. Aku macam nak buat kuih tiaw teng untuk berbuka. Tercucuk telinga. Tak kena. So ni aku punya yang aku bawa daripada rumah. Dia semut-semut sikit lah. Jatuh. Telefon nak jatuh. Where should I put this? Okay. Bye-bye. Saya nak drive pergi kerja. Bye-bye. Hello. Assalamualaikum. Hari ni adalah 20. I tak pernah ingat tarikh. Sekejap I nak cek tarikh hari ni berapa hari bulan. Hari ni adalah 21 hari bulan 3. Semalam aku tak pergi kerja sebab not feeling well. So hari ni aku pergi kerja. Hari ni aku ada dating bersama my husband. Kita nak berbuka dekat keluar. Basically memang selalu pun buka kat luar. Cuma ni macam dating lah. So saat lagi kami nak buka sama-sama. Lepas tu nampak macam extra sikit sebab daripada tempat kerja tu terus nak pergi berbuka. What is that? Oh, my telekom. Hi guys. So kita berbuka puasa di Pelita. Sekarang baru pukul 7.10. Saya dah dahaga. So tempting.
lari ni. Kita sedang menunggu untuk azan. Sambil tengok pemandangan. Ni masjid kat sana, orang buka puasa. Ha? Apa? Buat apa? Rekod. Tapik makan. Tapik makan. Ayam masak Apa dia? lemak. Ya Allah. Tahu apa dia ambil. Dia makan nasi komak. Ayak dekat atas. So sepanjang kita makan ni tak boleh minum ayak. Sebab tak ada siapa berani, tak ada siapa nak pergi ambil kat atas tu.